Asalmu bahagia sudah. Tak? Kadang-kadang pelik-pelik tu lah akhir zaman. Nah, bunyi anak kucing kadang-kadang tak? Anak itik, anak ayam. Kalau lagu-lagu tu kalau boleh janganlah lagu yang tidak menasabah, pasal kita kadang-kadang masuk dalam masjid. Nah, kalau ting 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 okey lagi. Nah, ni lagu siap nyanyi terus. Kita itu telefon 2-3 tahun lepas pergi mengajar di Petronas. Jadi budak-budak semalam dia main telefon. Dia main mungkin dia tukar lagu kot. Nah, yang masuk lagu gua ni tu. Esok kang tengah mayang Zuhur jadi imam tahiyat awal bunyi. Jeng 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 jeng. Oh, dik pepe terus. Itu maya aduh malu dah aku hari ni. Natang mana bolok wang telefon aku ni kata. Main tubik lagu ni pula ni. Nak? Jadi bila salam tu kita buat tanyalah telefon siapa tadi? Nah, kena jaga kau makam. Buat bukan macam telefon kita lah. Tu saja kemampuan yang kita ada. Tapi tu nak khabar tak sesuai dengan keadaan. Kalau ting ting boleh tahan kira. Itu tu imam rasa. Masjid bukan masjid surah. Lagu katok gila. Tapi tayar akhir dah. Tayar akhir nak habis dah. Bring 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 bring. Nampak? Kita duduk belakang gitu tangan. Tak tak tak. Tak kalau budak muda okey. Tapi tu imam. Tua dah mungkin cucu dia buat. Cucu dia tukang buat. Jadi jangan nakal sangatlah. Baik, kita ada masa 10 minit lagi sebelum kita berhenti. Kita berhenti lebih kurang pukul 7.15. Jadi kita ada 10 minit 11 saat. Soalan seterusnya. Masa berdoa lutut bergoyang sebab nak khusyuk macam mana tu? Sengaja kita goyang, tak ada masalah. Yang tak boleh sengaja dan melampau batas. Kita berdoa dan kita buatlah badan gitu sikit, tak ada masalah. Yang dilarang niat dalam hati aku buat goyang ni supaya orang kata aku khusyuk. Tu tak boleh. Tu mencari kepujian di mata orang, tak boleh. Adapun goyang kerana kita nak seronok dengan ibadah, tak ada masalah. Mau lampau batas sampai jadi rek, tak boleh. Ni yang masalah akhir-akhir zaman ni lah, berjoget pula dengan berzikir. Yang terbaik laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Betul tak? Yang datang kepada kamu contoh Nabi berzikir, sahabat berzikir. Jadi sahabat bergoyang-goyang tapi bukan menari. Ni siap bangun ni, nari terus. Faham tak? Dak ubah terus macam disko akhirnya. Jadi kena jaga benda ni jangan menjadi fitnah. Takut orang luar tengok inilah keadaan agama Islam. Jadi tak molek. Soalan seterusnya. Macam mana nak dapat Lailatul Qadar? Lailatul Qadar ini bukan macam kita cari channel TV. Tekan satu tak ada, dua tak. Nak cari bola kan? Tekan bukan gitu. Jawabnya, kita hidupkanlah malam-malam Ramadan sama ada sepanjang malam atau sebahagian malam. Pernah ditanya kepada Dr. Ahmad Syarbasi, seorang ulama terkenal di Mesir. Dia jawab dalam kitab dia Yas'alunaka Fiddin. Seseorang itu dikira sudah mendapat Lailatul Qadar bila dia pergi solat berjemaah, solat maghrib, solat witir, solat tarawih, dan dia tidur sebahagian dan dibangun sebahagian malam untuk mengerjakan tahajud. Maka dia kira telah mendapat kelebihan malam Lailatul Qadar sekalipun tidak berbetulan dengan Lailatul Qadar. Yang disebut di dalam hadis-hadis itulah orang yang berbetulan dengan Lailatul Qadar maka dapatlah kelebihan yang 100% seperti doanya mustajab kerana berbetulan. Adapun kita jangan timing nak pukul 3 ke pukul 2 ke, banyakkanlah kita
nak berjaga malam, mudah-mudahan kita dapat time yang sama dengan Lailatul Qadar. Tetapi kalau tak sama, katakan kita beramal, kita tidur pukul 3, Lailatul Qadar 3:05 minit, maka tak dapat time yang perfect dengan Lailatul Qadar. Tetapi kata Dr. Ahmad Syarbasi, kita sudah dapat beramal pada malam yang turun Lailatul Qadar, kita juga mendapat kelebihan yang berlipat ganda di akhirat nanti. Nah, jadi jangan duk uting saja nak cari pokok tunduk, pokok apa, tak payah. Sampai masa kita semayang, kita semayang. Kalau kita ngantuk, kita tidur. Sampai masa kita ngaji, kita ngaji. Sampai masa kita nak tidur, kita tidur. Faham? InsyaAllah setiap malam dia akan ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berlaku pukul 4, pukul 3 kita semayang. Maka malam tu juga kita telah beramal, masuk golongan orang-orang yang telah beramal pada malam Lailatul Qadar. Betul tak? Jadi benda lagu tu. Soalan seterusnya, ada ulama yang melarang qasidah burdah. Kerana katanya syirik dan bid'ah. Baik, ada orang dia larang qasidah burdah dengan sebab bacaan itu syirik. Jawabnya, ya, jikalau baik apa qasidah itu syirik, maka hukumnya haram kita baca. Tetapi adakah baik-baik qasidah itu syirik? Jawabnya, tidak ada yang syirik. Sebagaimana telah dijelaskan oleh alim ulama, maka tidaklah boleh kita katakan syirik. Kita nak katakan satu burdah, satu nazam, satu marhaban itu syirik, mesti dengan dalil yang kuat. Sebab syirik-syirik ni Allah tidak akan ampunkan dosanya. Orang ni kekal dalam neraka, bahaya besar ni. Jadi biarlah tunjukkan buktinya. Walhasilnya perkara-perkara ini, bila kita masuk nafsu di dalam dakwah, maka nafsu akan mengotorkan dakwah. Akhirnya kita akan serang burdah, kita akan serang qasidah, kita akan attack tarikat, kita akan serang pan-pan tasawuf, kita akan serang orang sufi, kita akan serang orang berzikir, dan kita akan biarkan negara tidak melaksanakan Al-Quran dan hadis sebagai perlembagaan di dalam parlimen. Betul tak? Dan kan hak tu yang ijma' ulama, wajib mendulukan hukum Allah di kalangan hukum manusia. Tu yang lebih penting di dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kita tidak tegur kilang-kilang arak, kita tidak tegur Genting Highland, Sport Toto, Magnum Corporation yang memang haram dengan ijma' ulama, tapi kita duduk baloh bab-bab selawat, bab marhabang, merugikan kita. Kita akan terbelah, terpecah, menjadi semakin kecil. Akhirnya ditawan Algeria, ditawan Mesir, diambil Afghanistan, nak beri kepada Syiah. Ni nak ambil Iraq, beri pada Syiah. Ni sedang berperang di Afghanistan, perang salib 100 tahun. Kita duduk baloh bab burdah, bab qasidah, bab tabaruk dengan janggut Nabi, kerana kita nafsu sudah mengatasi ilmiah kita. Apa salahnya kalau kita dalami kitab-kitab ulama, dan kita rasa ada pandangan, ada hadis, barulah kita terbuka. Faham lagi? Kita attack yang haram dengan ijma' dulu. Betul tak? Duk joget malam-malam ke darah harak di bulan puasa, jalan Piramli, jalan Bukit Bintang, jalan Sultan Ismail. Betul tak? Ni tarik deras depan, ada khilaf tau. Bir tu bik tau. Orang Melayu minum bulan puasa, ada khilaf tau? Tak ada. Sebut waktu dulu dalam TV, dalam Facebook, dalam radio, attack waktu dulu. Ni pergi attack orang marhabang. Jadi marah kawan tu. Jadi benda yang bukan mungkar, jangan kita marah. Ni pakai serban, pakai piyah, bukan wajib. Siapa yang tidak pakai, tidak berdosa. Betul tak? Maka kita pergi marah, benda ni tak pakai serban ni, tak pakai ni, mu tak mau ikut Nabi, ikut Yahudi. Salah. Nak kata nak marah, biar dia buat mungkar. Ni bukan mungkar kalau tak pakai. Faham tak? Pakai kata salik baru mungkar, baru kita marah. Jadi benda-benda gini kena berlapang dada. Kita tak suka baca Sayyidina, tak payah baca. Orang yang baca, silakan. Kerana ada ulama yang kata boleh. Kita tak sapu muka lepas mayang, tak ada masalah. Kerana ramai kata tak sunat sapu. Tapi bila orang sebelah sapu muka, jangan marah. Kerana perkara ini khilafiyah. Bila khilaf, tak masuk perkara mungkar.
Faham lagi? Baik, soalan yang terakhir sebelum kita berhenti. Tak ada bab-bab puasa. Hukum memakai baju raya wajib atau sunat? Minta isteri nak pegang-pegang dia di bulan Ramadan, tetapi tak keluar mani, apa hukumnya? Baik. Dia nak pegang bini dia, dia panggil, jangan nak pegang dia pun pegang, tak keluar mani. Gosok-gosok bini dia ketika berpuasa. Hukumnya gimana? Kebanyakan ulama kata makruh. Perkara yang seronok suami isteri ketika berpuasa makruh. Tapi kalau bersalah nak pergi pejabat tiung tangan suami, hak tu tak makruh, atau tak panggil seronok. Faham? Jabat salang seronok tak dengan bini? Biasa tak. Tapi kalau kita gosok dengan tangan lah, bukan dengan striker, dengan tangan. Nak ada rasa ngah tak? Ada rasa ngah tak? Masa gosok bini. Ngah tak? Berasa? Tu power tu, hak tu makruh. Kerana kita dalam keadaan beribadah. Tapi tak haram. Yang haramnya benda-benda yang menyebabkan keluar mani atau keluar mazi. Siapa kita tak menasabah dalam keadaan berpuasa, duduk keadaan begitu. Kemudian hukum pakai baju raya sunat, bukan wajib, dan tidak syarat mahal. Berapa pakaian? Satu sudah memadai, dikira memakai pakaian baru. Kan disebut dalam hadis-hadis tentang raya, sunat memakai pakaian baru. Satu hari Sayyidina Umar bersedih kerana tidak ada pakaian baru. Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar. Jadi Nabi kata tak apa, dia ambil satu pakaian, seorang sahabat sanggup derma pakaian untuk dipakai buat raya, menunjukkan pakaian yang istimewa pada hari raya itu sunat. Beli lagi baju raya? Tak beli lagi? Dah warna gitu. Beli gambar Uping Iping. Jadi kalau kita ni, satu nasihat, kalau kita nak pahala besar, kita cari seorang atau satu family dekat rumah kita yang kita rasa kita kenal dia orang susah, kita bagi dia baju raya selai seorang. Ayah, mak, anak, dua beradik. Dengan gaji kita 2,000 sebulan, kita cari RM100 sudah mampu. Di Maidin dengan khabar baju kurung untuk mak yang siap dah RM22. Baju anak dalam RM5 seluar, RM5 baju pasar malam jalan tar. Contohnya. Mak baju kurung RM22. Ayah seluar trek dengan orang Kemboja jual tu RM15, dan baju Power Ranger RM10. Faham tak? Dikira baju baru dah. Maka orang ni akan dapat memakai pakaian pada padang mahsyar nanti, pada hari orang lain bertelanjang. Jadi kalau boleh, biar orang dapat beraya dengan pakaian baru, dengan duit daripada kita. Saya kira kalau 4 beranak lebih kurang 100 atau 150. Jadi kalau kita dah buat sekali seumur hidup, kita tidak bertelanjang lagi di padang mahsyar nanti. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Allahumma ja'alna fi hadzal yaumil mubarak minas su'ada'il maqbulin. Allahumma bi barakati syahrika hadza syahri Ramadan nas'aluka an tarzuqana sihhata fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna siyamana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.